Perasan tak, ramai yang fikir bila gaji besar tu dia kata kaya. Tapi sebenarnya, kaya bukanlah diukur melalui pendapatan bulanan, tapi berapa banyak simpanan dan harta yang dimiliki dan berapa lama seseorang boleh bertahan tanpa ada pendapatan. Hari ni, ramai individu yang berpendapatan tinggi masih terperangkap dalam gaji hidup mewah, komitmen hutang dan simpanan tunai yang mudah bocor. Mereka kerja keras setiap bulan, tapi baki dalam akaun simpanan kekal mendata ataupun lebih teruk lagi, negatif. Dekat sinilah peranan emas sebagai aset fizikal yang menjadi semakin penting. Emas bukanlah sekadar simpanan, tapi penyimpan nilai yang terbukti sejak beribu tahun. Dengan tukarkan sebahagian pendapatan ke dalam bentuk emas sama ada gold bar ataupun dinar, ataupun akaun simpanan gap, Tuan Puan sebenarnya membina kekayaan yang sebenar. Dia bukanlah angka semata-mata, tapi aset yang terus meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Gaji besar tanpa simpanan aset hanyalah ilusi keuangan. Tapi, gaji sederhana dengan tabiat menyimpan emas secara konsisten boleh membawa kepada financial freedom yang sebenar. Di akaun Muscat Public Gold, Tuan Puan boleh menabung emas mengikut bajet serendah RM100. Dia tak ada komitmen bulanan dan sangat fleksibel. Boleh menabung pada bila-bila masa dan keluarkan item emas fizikal yang kita inginkan. Jadi bagi berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, Tuan Puan boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bantu Tuan Puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.